Hai, Assalamualaikum. Saya Liana, tutor bagi subjek perakaunan anda. Baiklah, topik pada kali ini kita akan membincangkan berkaitan pelupusan aset bagi perniagaan butik Aisyah. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan, sukalah untuk saya menerangkan berkaitan konsep pelupusan aset. Okey, mengapa aset dilupuskan dari perniagaan? Baiklah, untuk menjalankan perniagaan, sesuatu perniagaan itu memerlukan aset seperti jentera ataupun kilang, mesin, alatan pejabat. Itu adalah aset tetap ya, ataupun kita panggil sebagai aset bukan semasa yang mana ia boleh dilupuskan. Dilupuskan ini maksudnya sama ada dijual ataupun dinyah rekodkan daripada perniagaan. Okey, mengapa aset dilupuskan daripada perniagaan? Mungkin kerana aset itu telah rosak. Okey, contohnya seperti mesin, ya, mesin di kilang ataupun jentera yang digunakan. Okey, ia telah rosak, maka ia perlu dilupuskan. Dan mungkin juga kerana adanya mesin yang lebih canggih teknologinya, maka perniagaan membuat keputusan untuk menjual aset tersebut dan membeli aset baru. Okey, aset tersebut dijual kerana masih lagi ada value. Okey, maka ia dijual dan membeli aset yang lebih mesin yang lebih canggih lah contohnya ya. Okey, dan apabila sesuatu perniagaan itu melupuskan aset, okey, maka rekod bagi aset tersebut perlu dibuanglah ataupun dinyah rekodkan daripada penyata kewangan. Okey, faham ya? So, mari kita pergi terus kepada soalan. Baiklah, soalan ini kita boleh lihat ada imbangan duga, ada maklumat tambahan, dan juga ini adalah pilihan jawapan yang telah diberikan. Okey, ini adalah pilihan jawapan saya lah. Saya mendapat kiraannya adalah rugi pelupusan 130. Okey, sebelum kita pergi jauh kepada cara mengira, sukalah untuk saya menerangkan kepada anda berkaitan dengan penyata imbangan duga ini. Okey, kita tahu bahawa bagi perniagaan kita ada penyata untung rugi. Okey, yang mencatatkan hanya untung dan rugi ataupun hasil dan belanja saja, item hasil dan belanja ya, dalam penyata untung rugi. Dan bagi penyata kedudukan kewangan pula, ia hanya merekodkan aset, liability dan juga equity sahaja. Okey, namun bagi imbangan duga, ia mencatatkan semua ya, aset, liability, equity, hasil dan belanja bagi perniagaan. Dan imbangan duga ini perlulah seimbang seperti penyata kedudukan kewangan. Okey, namun jika adanya pelarasan, maksudnya ada maklumat baru, contoh macam pengiraan hutang ragu ataupun pengiraan susut nilai, maka perlulah perniagaan perlulah melakukan pelarasan melalui ledger ya, dan juga kemudiannya perlulah menyediakan imbangan duga telaras. Dan imbangan duga telaras tersebut perlulah juga seimbang. Okey, apa yang anda fahami daripada imbangan duga ini? Okey, untuk pengetahuan anda, ini adalah debit balance. Maaf. Ataupun DT lah, debit. Okey. Dan yang sebelah sana pula adalah ini adalah credit balance. Okay, maaf saya perlu asingkanlah kolom di bahagian debit dan juga di bahagian kredit. Okay, anda perlu fahami yang mempunyai debit balance ini hanya melibatkan aset dan juga belanja. Okey, yang mempunyai credit balance ataupun credit nature hanya melibatkan liability, hasil dan juga equity. Anda perlu fahami dan anda perlu memahami nature bagi setiap akaun. Disebabkan itulah anda boleh lihat di sini bahawa alatan pejabat, alatan pejabat ini ia adalah
debit nature. Alatan pejabat adalah aset. Dan juga kalau kita lihat di sini, susut nilai terkumpul ini adalah nature-nya adalah kredit kan. Okey, susut nilai terkumpul adalah dia mengurangkan aset. Jadi disebabkan itu ia adalah credit nature. Disebabkan itu balance-nya di sebelah kredit. Okey. Okey, dan maklumat tambahan yang diberikan adalah alatan pejabat disusut nilai sebanyak 20% setahun mengikut kaedah garis lurus. Okey, kita perlu ambil poin-poin penting di sini. Okey, 20% setahun mengikut kaedah garis lurus. Okey, kita ada dua cara untuk susut nilai aset. Okey, mengapa aset ada susut nilai? Okey, disebabkan adanya wear and tear. Maksudnya wear and tear ni maksudnya ialah macam kita beli contoh. Okey, perniagaan membeli van. Wear and tear ni mungkin akan berlakunya pengurangan nilai bagi van tersebut. Okey, mungkin disebabkan ada berlaku hakisan ataupun enjinnya makin orang kata enjinnya berkurangan, orang kata dia punya potensi dia tidak seperti keadaan ketika ia baru dibeli. Okey, disebabkan itu ia perlu diservis. Okey, dan mungkin juga van tersebut makin lama kualitinya makin kurang dan boleh jadi akan rosak. Disebabkan itu perniagaan perlulah mengira berapakah kadar susut nilai bagi sesuatu aset. Kadar susut nilai ini adalah melibatkan aset bukan semasa, bukan aset semasa. Aset bukan semasa ataupun kita panggil sebagai aset tetap. Ya, seperti sebelum itu apakah aset tetap? Aset tetap ini adalah aset yang mana digunakan bagi sesuatu perniagaan yang mana penggunaannya boleh melebihi tempoh setahun penggunaan. Okey? Bagi aset yang mana penggunaannya kurang daripada setahun, maka kita panggil sebagai aset semasa. Okey, faham ya? Jangan keliru. Sebabkan itu, bagi soalan akaun ini, benda pertama yang anda perlu tahu adalah anda perlu fahami konsep bagi setiap terma-terma perakaunan. Okey, kalau anda tak faham konsep asal perakaunan, maka susah untuk anda menjawab soalan, kerana kalau anda perasan, terma-terma dalam perakaunan ini ia bukanlah terma-terma yang kita gunakan bagi komunikasi seharian. Kita tak pernah dengar imbangan duka. Kita tak pernah dengar contoh seperti peruntukan hutang ragu. Ia hanya digunakan dalam dalam konsep perakaunan saja. Okey. Dan ialah bagi setiap, kita boleh lihat bagi setiap jurusan ilmu itu ada dia punya terma-terma ilmu yang digunakan bagi setiap jurusan ilmu. Contoh perakaunan ada terma yang terlibat biologi, fizik. Ia melibatkan terma-terma yang berbeza. Okey, untuk kita mudah fahami, terma-terma itu digunakan adalah untuk simplify sesuatu konsep. Okey, contoh macam susut nilai adalah untuk simplify, memudahkan kita untuk memahami bahawa sesuatu aset itu adanya susut nilai disebabkan oleh peredaran zaman, ataupun boleh jadi disebabkan ada tingkatan teknologi, maka nilai bagi aset tersebut berkurangan. Okey, seterusnya kita pergi balik pada kaedah garis lurus. Garis lurus ini, kita tahu ada dua cara untuk susut nilai aset. Yang pertama garis lurus, yang kedua adalah baki berkurangan. Jadi jika melibatkan garis lurus, kiraannya adalah sama. Maksudnya nilai kiraan susut nilai itu sama setiap tahun. Dia tidak berkurangan. Tidak seperti kaedah baki berkurangan. Okey, itu poin penting yang anda perlu tahu. Dan yang kedua, pada 31 Mac 2024, anda boleh lihat di sini bahawa perniagaan ini
tempoh perakaunan ni berakhir pada bulan Mac, ya. Bulan Mac setiap tahun. Okey, imbangan duit ini disediakan, okey, dia berakhir pada 2024. Okey, dan soalan ini mengatakan bahawa pada 2024 ini sebuah mesin berharga RM800. Okey, mesin ini adalah sebahagian daripada alatan pejabat, ya. Sebab kita nampak pada imbangan duit ini ada alatan pejabat. Okey, mesin berharga RM800 yang dibeli pada 2022. Okey, anda lihat pula pada tarikh ini 1 April. Okey, 1 April sehingga 31 Mac adalah tempoh bersamaan dengan 1 tahun. Okey, April hingga Mac. Okey, tempohnya adalah setahun. Satu tahun. Okey. Jadi aset yang ingin dilupuskan ini dibeli pada 1 April 2022 dan dijual pada harga RM350. Okey, baiklah. Mari kita teliti dahulu maklumat yang diberikan. Okey, sekarang ni soalannya adalah berapakah untung atau rugi pelupusan alatan pejabat. Sepatutnya soalannya adalah untung atau rugi pelupusan mesin. Ialah mesin yang ingin dibelikan, dijual itu. Okey, sebentar ya. Okey, baiklah. Setelah kita meneliti satu persatu, maklumat yang ada adalah garis lurus, susut nilai 20%, mesin yang berharga 800 dibeli pada 1 April 2022. Ini dilupuskan pada harga 350. Okey, kalau anda perasan 1 April hingga 1 April 2022 dibeli. Okey, sehingga 31 Mac 2023 bersamaan dengan setahun, kan? Setahun. Okey. Jika pada 31 Mac 2024 pula bertambah lagi setahun. Ini setahun. Maka daripada 1 Mac 1 April 2023 hingga 31 Mac 2024 bersamaan dengan setahun lagi. Maka aset yang ingin dijual ini penggunaannya adalah selama 2 tahun. Okey, kita dah dapatkan poin-poin penting tadi. Okey, sebelum kita mengira pelupusan untung atau rugi pelupusan aset ini, kita perlu dapatkan nilai buku dahulu. Nilai buku ini bermaksud kita tolakkan nilai aset tersebut. Okey, nilai aset tersebut kita perlu tolakkan dengan jumlah susut nilai untuk kita mendapatkan nilai buku. Maksudnya nilai yang ada sekarang, nilai semasa bagi aset tersebut untuk kita jual. Okey, macam orang nak jual kereta lah, kan? Ia perlu dijual mengikut kadar semasa. Okey, itu logik. Sebab tu akaun ini berkaitan dengan logik juga. Memang logik lah, kan? Berkaitan dengan ilmu logik. Okey, baik. Ini adalah poin-poin yang telah kita dapat tadi. Kos asal sebanyak 800 dibeli. Tarikh guna dari 2022 ini 1 April hingga 31 Mac 2024 kita dapat tadi selama 2 tahun, kan? Dan harga yang ingin dijual sebanyak 350.
Okey, benda pertama yang perlu kita kenal pasti adalah tempoh penggunaan. Kita dah tahu selama 2 tahun. Okey, anda boleh lihat di sini Saya highlightkan sekali lagi. Satu, anda perlu kenal pasti dahulu tahun berakhir bagi perniagaan tersebut, rekod perniagaan. Okey, ia berakhir pada Mac Mac setiap tahun, 31 Mac. Maka dari tempoh 1 April ia dibeli hingga 31 Mac 2023 adalah 1 tahun, dan tahun kedua pula hingga 31 Mac 2024 iaitu tahun perakaunan terkini, maka ia mengambil masa setahun lagi. Okey, ini setahun dan ini juga setahun, maka tempoh penggunaannya adalah selama 2 tahun aset yang ingin dijual. Dan sekarang apa yang perlu kita lakukan adalah perlu mengira jumlah susut nilai terkumpul untuk mendapatkan nilai buku bersih sebelum kita melupuskan aset tersebut. Okey, kosong ni di bawah pula jatuh. Okey, 320. Okey, susut nilai ini adalah formulanya. Mesin tersebut dibeli pada harga 800. Okey. Dan nilai susut nilai adalah sebanyak 20%. Okey, anda kirakan 20% darab 800. Tempoh penggunaan adalah selama 2 tahun. Dan nilai yang kita dapat adalah sebanyak 320. Itu adalah nilai apa? Nilai susut nilai terkumpul. Mengapa kita panggil sebagai susut nilai terkumpul? Kerana ia adalah jumlah susut nilai keseluruhan. Okey, jika untuk 1 tahun kita panggil sebagai susut nilai. Jika kiraan susut nilai itu melebihi tempoh setahun, contoh 2 tahun tadi, maka kita panggil sebagai susut nilai terkumpul. Okey, sekarang kita dah dapat nilai susut nilai terkumpul ini. Maka sebelum kita menjual aset tersebut, perlulah kita mendapatkan nilai buku bersih. Ini pun tertinggal lagi kosong kat bawah. Okey. Untuk mendapatkan nilai buku bersih, kita perlulah tolakkan susut nilai terkumpul 320 tadi daripada nilai asal aset tersebut dibeli. Berapa? 800. Kos yang terlibat untuk membeli mesin tadi 800, kita tolakkan dengan susut nilai terkumpul, maka kita akan mendapat nilai buku bersih bagi mesin yang ingin kita lupuskan sebanyak 480. Jadi 480 ini adalah nilai semasa bagi mesin yang ingin kita lupuskan. Baik, seterusnya. Okey, sekarang kita sudah tahu bahawa nilai bersih, nilai buku bersih bagi mesin yang ingin dijual tadi, dilupuskan, nilainya adalah pada RM380. Dan harga yang ingin dijual adalah sebanyak 380. Dan anda boleh lihat di sini bahawa harga jualan kurang daripada nilai buku bersih. Maka kiraan matematiknya adalah seperti ini. Nilai yang besar perlulah ditolak dengan nilai yang lebih kecil. Ini kiraan matematik yang sepatutnya. Dan kita akan mendapat 130. Okey, namun kita dah kenal pasti tadi bahawa 350 ini adalah jumlah yang akan dijual lah. Okey. Ini yang perniagaan ingin jual pada harga harga yang dijual lah 350. Namun nilai buku bersih dalam rekod perniagaan adalah sebanyak 480. Maka wang yang diterima kurang daripada nilai asal. Nampak tak? Okey, anda boleh lihat di sini. Nilai yang diterima jualan 350 ini kurang daripada nilai aset tersebut. Okey, maka di sini technically daripada segi perakaunnannya, maka ia adalah rugi.
Sebab kita mendapat wang kurang daripada nilai aset tersebut. Okey. So ini adalah ni tadi. Okey, sepatutnya matematiknya kita tolak yang nilai besar lah. Yang tadi saya kira 480 tolak 350, nilainya adalah 130. Okey, kenapa rugi? Saya telah terangkan tadi bahawa ia rugi kerana kita menerima wang pembelian bagi aset tersebut kurang daripada nilai aset yang ingin dilupuskan, iaitu mesin tadilah. Sebab nilainya 480. Namun harga yang kita dapat, yang kita terima, jumlah wang kita terima adalah kurang daripada nilai aset tersebut. Maka ia adalah rugi atas pelupusan. Jadi kita akan seperti tadi, jawapannya adalah D. Okey, rugi atas pelupusan aset, okey, bernilai 130. Okey, jawapannya adalah D. Rugi atas pelupusan aset bernilai 130. Baik, seperti yang saya kata tadi, sebagai rumusan, apabila kita melihat soalan, yang pertama adalah kita perlu memahami penyata tersebut. Penyata apa? Kita perlu fahami penyata itu merekodkan apa. Okey. Seperti saya dah terangkan tadi, imbangan duga berbeza daripada penyata lain. Dan kita perlu juga fahami nature bagi setiap akaun, debit atau kredit. Okey, bagi aset, sebabkan itu ia adalah debit nature, maka nilainya adalah pada bahagian debit balance. So apabila kita perniagaan ingin melupuskan aset, ia perlu mengambil kira susut nilai bagi aset tersebut. Dan bila kita cakap susut nilai, kita perlulah mengira berapakah tempoh penggunaan aset tersebut, okey, berapa lama, dan kita perlu mengira susut nilai terkumpul bagi tempoh penggunaan aset tersebut untuk kita mendapatkan nilai buku bersih aset sebelum kita melupuskan aset tersebut. Kenapa kita perlu mendapatkan nilai buku bersih? Supaya perniagaan boleh membuat kira-kira berapakah sebenarnya untung ataupun rugi atas aset yang ingin dilupuskan itu. Okey, itu technically dalam rekod perniagaan lah. Okey, jika jumlah wang yang diterima kurang daripada nilai sebenar aset tersebut, maka perniagaan mengalami rugi atas pelupusan. Namun jika wang yang diterima, bayaran yang diterima bagi pelupusan ataupun penjualan aset tersebut melebihi daripada nilai sebenar aset tersebut, maka perniagaan akan mendapat untung atas pelupusan. Okey, saya harap perkongsian ini bermanfaat. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.